Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Medan Adam Channel. Episod hari ni saya nak buat unboxing ni dia Jentera Dash 1 Emperor. Yang ni bukan Emperor yang biasa-biasa guys. Ini dengan menggunakan chassis Type 3 kit vintage, kotak pun dah kuning-kuning. Kepada siapa yang masih lagi baru dalam dunia Tamiya Mini 4WD, saya nak beritahu anda yang ni adalah salah satu daripada kit old school yang pernah diproduce tahun 80-an 90-an dulu-dulu. Dan berita baik kepada yang baru nak start mengumpul Tamiya Mini 4WD, Tamiya sendiri nak reissue balik kit ini. Jadi memang beruntung sangat-sangatlah kepada siapa yang teringin nak memiliki Dash 1 Emperor ni tapi tak mampu. Sebab apa? Harga kit vintage ni pun sendiri dah dalam 300 ke 500 ringgit bergantung kepada kondisi. Dan kalau Tamiya dah reissue balik, insyaAllah kita akan dapat pada harga lebih kurang 60 ke 80 ringgit saja. Apa pun sementara kita tunggu yang reissue punya hadir dekat tanah air Malaysia ni, kita tengok dulu daripada jenis kit vintage ni dulu. Apa macam? Okay, jadi tanpa buang masa lagi, let's get into it. Okay, so first of all kita nak tengok dekat box art dia terlebih dahulu. Macam biasa kit-kit vintage ni semua gambar dia bukan gambar kit yang sebenar, cuma gambar ilustrasi. Jadi inilah Dash 1 Emperor yang dipopularkan oleh ni dia, siapa ni? Yonkuro Hinomaru. Betul tak betul nama dia? Lama dah tak sebut nama mamat ni kan. Okay, so Dash 1 Emperor ni tak salah saya memang ada dua siri. Yang pertama dapat tayar slick, yang kedua lagi dapat tayar jenis spiky. Okay, betulkan saya kalau saya silap. Memang saya, yelah kan, dah tinggal dunia kit-kit vintage ni dah berapa puluh tahun dah. Ni pun dapat peluang sentuh balik kit ni pun sebab atas ihsan kawan saya pinjamkan kit ni. Jadi terima kasih sahabat sebab sudi pinjamkan kit ni kepada saya. Dekat sisi samping atas kotak ni kita dapat lihat ni, ini adalah gambar Dash 1 Emperor daripada sudut pandangan atas, serta daripada gambar chassis dia kan. Nampak tak ada gambar chassis yang telah pun siap dimodifikasi. Dekat sini ada tulisan Jepun yang saya tak faham. Saya minta maaf, siapa rajin nak translate silakan. Di sisi samping sebelah tepi ada tulis nama Dash 1 Emperor, dan dekat atas ni kita dapat lihat ni ada tulis Tamiya item 18025 dan retail price pada harga 600 yen, manufactured in Philippines. So dulu-dulunya item Dash 1 Emperor ni dirilis sebagai item nombor 1, iaitu item yang regular print saja, bukan limited edition, dan retail price dia pun sangat murah guys, 600 yen saja. Dekat sisi samping bawah kotak pula ada gambar chassis yang telah pun siap terpasang, ada gambar transparent cowl dia. Okey, nampak ni saya percaya termasuk dia adalah chassis type 3. Dan dekat sini pula disertakan dengan dua gear set. Yang pertama sekali kita dapat gear 5 nisbah 1 dan gear 6.4 nisbah 1, in which dua-dua gear set ni memang dah tak ada dah zaman sekarang kan. Sekarang kita main 3.5 nisbah 1 kan. Ini memang gear set vintage. Dan dekat sini tulis 1990 Tamiya, iaitu tahun diproduksikan kit ini. Okey, so basically itu dah bahagian luaran. Jom kita buka dalam dan tengok apa pula ada kat dalam. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ta-ta-ta-da. Haha. Okay, so first of all kita dapat lihat dekat sini. Okay, cowl dia dengan chassis dia tak dibalut dengan plastik. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin dah dibuka oleh owner dia kan. Tak apa, kita pegang dengan berhati-hati sebab ini barang vintage. Okay, kena pegang dengan sangat-sangat baik. Okay guys, macam kita tengok dekat kotak tadi kan, tahun produksi dia lah tahun 1990. Tapi kalau kita tengok pada kualiti printing Tamiya sejak tahun 1990 lagi sampai sekarang tahun 2026, nampak tak betapa cantik dan betapa kemasnya guys. Tu dia. Even kit-kit kopi ori imitation yang dikeluarkan baru-baru ni 2020-an ni pun tak dapat nak potong details yang dibuatkan oleh pihak Tamiya. Itu dia, memang sangat-sangat cantik. Even dekat bahagian dia punya absorber suspension ni pun kan, bahagian manifold dia pun memang nampak kemas dan rapi. Dekat sini ada marking Tamiya dan saya tak pastilah ada item number ke tidak dekat sini. Okey, ada item number 18025 dan untuk model ni saya tak rasa ada tulis apakah jenis material yang digunakan. Cuma ni lagi satu saya jumpa dekat bawah ni ada tulis Tokuda Shogakukan, ada nombor 3 dan dekat sini ada tulis 1990 Tamiya, itu tahun produksi. Okey, so itu bahagian dia punya cowl dan kita letak terlebih dahulu dekat tepi. Seterusnya saya nak tengok chassis. Okey, so chassis inilah chassis
Type 3. Yang membezakan chassis Type 3 dengan Type 1 ialah bahagian lubang-lubang yang terdapat pada bahagian chassis serta pada bahagian engine box ni. Kalau Type 1, design dia sama, bentuk dia sama. Cumanya untuk yang chassis Type 1 tak ada lubang-lubang seperti ini. Dan macam biasalah chassis yang vintage ni kan, memang dia melekat dengan frame yang sama mengandungi A-parts. Okey, dekat sini nampak tak ada kunci bateri, ada bahagian switch dia dan juga ada body lock serta roller-roller pun ada dekat sini. Saya nampak satu nombor yang sangat kecil. Siapa tak nampak boleh tukar pada kualiti 4K 60 FPS. Okey, 18017 0989 014 dah ada nombor 4. Siapa tahu itu nombor apa, cuba maklum pada ruangan komen di bawah supaya kita dapat sembang, dapat discuss ilmu kita sama-sama. Dan yang terakhir sekali dekat bawah ni ada tulis ni lah 1989 Tamiya. Tu dia, ni lagi lama guys, 1989. Seterusnya kita nak tengok dia punya wheel set. Okey, so wheel set ni jenis vintage. Okey, size dia nak compare dengan size wheel sekarang memang lain sikit lah kan. Okey, dan dia ada dua jenis. Okey, wide di bahagian belakang dan narrow di bahagian hadapan. Ada 8 lubang untuk setiap wheels. Ada marking huruf B dekat situ. Dan kat belah belakang ni macam biasalah, rim zaman-zaman old school ni tak ada tulis diperbuat daripada material apa. Kat sini cuma ada nombor 18001. Nanti kita cek 18001 ni diambil daripada kit mana. Seterusnya kita akan dapatkan tayar yang akan dikombinasikan dengan wheelset kita tadi. Okey, so inilah tayar daripada jenis super slick. Boleh tengok ada dia super slick kat situ. Dan ini wide di bahagian belakang dan juga narrow di bahagian hadapan. So tayar vintage ni dia material dia agak keras lebih kurang macam tayar super hard pun ada. Okey, kalau nak ikutkan daripada sudut kekerasan dia. Dekat sebelah belakang ni tak ada apa-apa marking yang obvious yang boleh kita jadikan sebagai rujukan. Dekat depan ni ada tulis 1989 Tamiya. Memang lama sangat-sangat guys. Okey, so seterusnya saya nak tengok gear set. Okey, yang bestnya dengan kit-kit yang dulu-dulu punya zaman ni, biasanya akan diberikan dengan dua gear set yang berbeza. Okey, nampak ini ada set gear yang kita tengok tadi. Okay? Warna purple dengan warna hijau ni adalah set 5/1 dan warna dark green dan warna kelabu ni adalah set 6.4/1. Saya tak pastilah adakah gear dia dah hilang, sebab sini nampak pack ni dah terbuka kan. Sebab saya rasa sepatutnya ada dua spur gear yang berbeza. Dan kalau tengok kat sini pun saya tak pasti adakah crown gear ni memang berbeza warna. Sekejap kita tengok dekat sini. Oh, okey. Nampak tak crown gear bahagian depan warna light blue, dekat belakang ni warna orange. So memang crown gear dia berbeza warna. Okey, tak dekat sini. Dan seterusnya lagi kita nak tengok parts-parts yang terdapat dekat dalam plastik ni. Kalau ikutkan nampak rupa dekat plastik ni macam dah pernah dibuka stapler dia tu. Tadi saya tak boleh nak confirmkan sama ada parts-parts dekat dalam ni pernah ditukar ataupun tidak. Apa yang pasti dekat dalam ni kita akan dapatkan satu propeller shaft. Okey, dan kita akan dapatkan dua batang drive shaft. Ada pack grease dekat sini. Nampak tak betul dia grease? Dekat dalam tu ada minyak pelincir. Dan kita akan dapatkan motor yang berwarna biru. Dekat sini saya tengok daripada kilang Mabuchi. Dan dekat sini juga kita akan dapatkan terminal untuk chassis Type 3 serta ada pinion yang berwarna dark brown. Seterusnya lagi dekat dalam kotak ini kita akan dapatkan instruction manual untuk Dash 1 Emperor. Dekat atas ni ada item number 18025. Adakah ini item number yang sama? Jawapan dia yes, item number yang sama. So bayangkanlah guys, dah berapa puluh tahun instruction manual ni terperuk dekat dalam kotak. Jom kita tengok. Okay, dekat bawah ni saya perasan ada tulis printed in Philippines. Kita tengok dekat sebelah belakang. Saya akan jalankan dengan sekali imbas. Siapa nak baca dengan lebih details, tekan saja butang pause. Okay, so itu dekat bahagian instruction manual. Dan yang terakhir sekali kita nak tengok, bismillahirrahmanirrahim,
Tada, stiker sheet dia. Ya Allah, sangatlah menggamit kenangan dulu-dulu. Stiker sheet ni bukanlah di print dekat atas kertas metalik macam kit-kit zaman sekarang, tapi dekat print atas kertas biasa guys. Tu dia. Bayangkanlah dulu-dulu kita flashback 30-40 tahun lepas, main Dash 1 Emperor, macam ni lah stiker yang kita pegang, macam ni lah stiker yang kita pasang. Okay, tu dia, memang sangat-sangat cantik guys. Tak tahulah, saya ni perasaan sekarang ni tengah bercampur bau dan tiba-tiba terimbas balik kenangan ketika dulu-dulu main Dash 1 Emperor. Yang ni dekat bawah ni tulis Tamiya plastic model printed in Japan, Tokuda Shogokukan 1988. Okay, so basically itulah semua item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak Dash 1 Emperor Vintage Type 3 yang ini guys. Apa-apa pun, macam saya bagi tahu tadi, kita dah dapat berita gembira daripada pihak Tamiya yang Tamiya akan reissue semula kit ini. Cumanya seingat saya lah kan, bila Tamiya reissue balik ni, dia tak lagi print sebagai regular print tapi sebagai limited edition item. Nanti kita akan check balik lah. Kalau betul dia print sebagai limited edition item, saya cadangkan dah untuk beli cepat-cepat sebab takut jadi benda yang sama, dah kehabisan kat pasaran, harga pun dah naik mencanak-canak. Tapi kalau dia print sebagai regular print, insyaAllah dapatlah kita semua merasa main balik jentera yang satu ketika dahulu ni dipopularkan dekat dalam siri animasi Dash yang kurung ni. Okay, so saya rasa setakat itu dulu pandangan review saya untuk kit ini. Pada siapa yang ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, boleh lontarkan pada ruangan komen di bawah. Dan satu lagi, kepada siapa yang rasa video hari ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kepada siapa yang tengok video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Okeylah teman, Nabi Mainan. Assalamualaikum.